Samsung S26 Ultra ni bukannya tak power, faham. Kita tengok dia punya LCD, dia punya bateri, dia punya chipset, memang power, tak ada masalah pun. Cuma apa yang kita nak cerita hari ni tentang beberapa benda yang Abang Miru rasa macam agak mengganggu sikit dekat Samsung S26 Ultra yang mungkin awak boleh consider balik untuk beli telefon ni. Kalau kita cerita tentang spek S26 Ultra ni, atas kertas memang power lah. Kalau ikutkan dah cukup sempurna untuk sebuah telefon flagship. Cuma untuk orang yang nak pakai handphone ni sebagai editing ataupun nak buat sikit kerja yang multitask yang heavy tu, mungkin dia ada beberapa problem sikit lah. Abang Miru tak nak cerita banyak sebab handphone ni pun Abang Miru taklah explore sedalam yang boleh lagi, sebab kita pun baru pakai handphone ni dalam tempoh 48 jam macam tu. Yang pertama, Abang Miru boleh recognize yang dia punya S Pen agak menyusahkan sikit untuk S26 Ultra kalau nak dibandingkan dengan S25 dan juga S24 Ultra sebelum ni. Untuk design S26 Ultra kali ni, dia dah buat full rounded body tau. Dia memang tepi ni memang confirm dah bulat. Dia tak semi bulat macam tahun lepas S25 Ultra, dan dia tak terlalu petak macam S24 Ultra. Jadi bila nak letakkan S Pen tu, awak cuba tengok dekat bahagian bawah ni kan, dia sebenarnya dah tak ada ruang tau nak letak S Pen dia tu kat mana. Bila dia letak kat sini dengan body dia yang bulat ni, kita akan ada masalah dekat bahagian kita nak tekan dia tu dah satu pasal. Bila kita tekan tu, dia rasa macam kita tekan betul dengan bucu tau. Selalunya, tak silap Abang Miru, bila pengalaman pakai S24 Ultra dulu, dia ada ruang lagi tau. So bila kita tekan tu, dia still flat. So kita nak tekan dia senang. Dia punya pen keluar tu lagi mudah kalau nak dibandingkan dengan S26 Ultra. Kita tekan kat sini, dia okey lah, dia akan rasa pelik sikit. Tapi yang paling annoying tu, bila awak nak keluarkan S Pen ni, dia macam susah tau. Sebab kalau awak nak tahu kan, design untuk S Pen ni, dia punya belakang ni kan, dia tak fully flat dan dia tak fully rounded. Dia straight sikit, lepas tu hujung tu dia macam melengkung sikit. So dia akan menyusahkan sikit untuk awak tarik. Untuk penggunaan Samsung S Pen ni, kalau kata awak dah pakai, awak dah untuk buat nota, awak nak tulis, awak nak guna untuk slide, dia memang sangat-sangat smooth. Memang kita tak boleh nak sangkalkan lagi Samsung S Pen ni memang betul-betul smooth kalau kata untuk awak pakai. Cuma dia ada isu dekat bahagian awak nak tarik keluar S Pen ni sahaja. And nombor dua, kalau awak tengok design dia dekat bahagian bawah ni, bila awak dah masukkan Samsung S Pen ni, dia tetap akan timbul tau. Yang ni dia akan macam mengganggu sikit. Benda ni minor je lah, tak adalah banyak sangat pun. Tapi untuk orang yang nak cepat, bila awak nak keluarkan awak punya S Pen tu, dia macam dah tekan tu sepasal, lepas tu nak tarik tu dia macam tak boleh. Tambah-tambah lagi kalau kata orang yang tak ada kuku panjang, dia memang kuku pendek je, dia tekan, dia nak bawa keluar macam alamak, macam mana ni. So walaupun 1-2 second saja yang delay untuk tarik S Pen ni keluar, kita boleh consider S lambat jugalah. Dia agak menyusahkan lah sikit. Itu je lah isu yang ada dekat Samsung S Pen, dekat Samsung S26 Ultra kali ni. Sikit je. Dan nombor dua, yang Abang Miru boleh recognize untuk video kali ni adalah isu overheating yang berlaku dekat Samsung S26 Ultra. Benda ni tak akan berlaku kalau awak hanya guna sekadar untuk balas WhatsApp ataupun awak nak tengok video sikit-sikit tu, dan okey. Cuma yang Abang Miru dah recognize yang handphone ni dia akan panas bila awak edit terlampau lama ataupun awak guna kamera terlampau lama, terutamanya waktu dalam keadaan outdoor macam ni dengan panas matahari tu. Abang Miru tak nafi yang kebanyakan handphone kalau guna kamera terlampau lama shoot dekat outdoor dalam keadaan panas, handphone akan ada overheating. Cumanya handphone ni dia macam agak cepat sikit overheating dia tu. Abang Miru tak pasti, mungkin isu ni boleh diperbaiki dalam keadaan kita update software ke depan nanti. Abang Miru tak pasti, tapi so far kita pakai, kita test dekat luar untuk kita try kamera apa semua tu, memang ada isu overheating sikit, dan dia akan ada overheating bila awak edit dekat CapCut terlampau lama. Contohnya macam Abang Miru edit guna handphone ni untuk edit video YouTube, memang dia akan panas sebab kita edit dalam keadaan yang lama juga. Dan satu lagi, bila awak tengok movie, yang tu pun satu juga. Kalau awak tengok movie terlampau lama, Abang Miru rasa dalam tempoh sejam setengah tu untuk habiskan satu cerita tu, dia okey lagi. Tapi kalau awak masuk dalam cerita yang nombor dua, dia akan dah start panas. Dan untuk kawalan bateri dia pula, mungkin penggunaan bateri dia tu akan tarik lebih kuat lah. Dia akan drain lagi cepat kalau awak guna dalam keadaan yang berterusan, sama ada tengok movie ataupun awak guna kamera
dalam keadaan yang berterusan, dalam keadaan yang lama, bateri dia memang cepat drop sikit kalau nak dibandingkan dengan Android flagship yang kita pernah try sebelum ni. So Abang Mirul rasa untuk Samsung S26 Ultra yang tak best tu hanyalah minor je, sesuai ataupun tak tengok atas penggunaan untuk awak pakai. Itu je yang Abang Mirul boleh recognize untuk video kali ni, dan kita akan update full review daripada awal kita pakai sampailah habis. Semua kita akan cerita details dalam coming soon punya video. So stay tune, tekan button subscribe dan kita akan update lagi dekat awak. Turn on notification in case kita ada update video yang baru, awak tak terlepas. See you in the next video guys. Assalamualaikum, bye bye.